Assalamualaikum dan selamat menyambut Hari Pekerja. Saya Abdullah bin Abdul Razak ataupun Ustaz Lah ingin mengucapkan penghargaan kepada mereka yang bekerja. Tak kisahlah apa kerjaya yang sedang anda lakukan. Anda adalah sumber kejayaan ini. Dari yang bertugas di pejabat, di ladang, di jalan raya, di dapur, di kedai makan, sampailah mereka yang menjaga anak-anak di rumah. Anda semua adalah insan yang sangat luar biasa. Setiap peluh yang mengalir, setiap tanggungjawab yang anda pikul, walaupun kadang-kadang kita penat, walaupun kadang-kadang tak nampak apa hasil yang sedang kita usahakan, sebenarnya anda sedang membina dunia yang lebih baik. Terima kasih kerana sentiasa melakukan yang terbaik walaupun cabaran yang banyak berada di hadapan kita. Tanpa anda, tak mungkin kita semua menikmati keselesaan dan kemudahan pada hari ini. Ingat, jangan pernah merasa kerja anda kecil. Tidak ada kerja yang hina. Yang ada hanyalah kerja yang penuh dengan makna. Bila kita buat ianya kerana Allah. Jadi teruskan usaha, teruskan semangat. Setiap usaha yang ikhlas itu di sisinya adalah ibadah. Dan kita nantikan ganjaran besar daripada Allah. Sekali lagi, selamat Hari Pekerja daripada saya Ustaz Lah dan semua tim dan juga sahabat-sahabat kami. Anda hebat, anda disayangi dan anda memang legend. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.